Apakah pendapat doktor jika ada orang yang enggan membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru, bimbang salah fahaman? Tapi kalau guru tafsir pun kita tak pergi, ni pun kita tak pergi, lepas tu duduk seorang-seorang, lepas tu duduk habang kata Tuhan berasal daripada geseran. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang takut membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru. Tapi benarkah itu sebab kita boleh terus meninggalkan Al-Quran? Dalam video kali ini, Dr. Maza menjelaskan batasannya, kepentingan memahami tafsir, serta memberi penjelasan yang membuka mata ramai. Jom ikuti penjelasannya hingga akhir, guys. apakah pendapat doktor jika ada orang yang enggan membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru, bimbang salah fahaman? Bolehkah kita membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru? Kalau dia tak mau baca terjemahan Al-Quran tanpa guru dan dia baca depan guru, dia bagus lah. Tapi kalau dia guru pun tak ada, oleh kerana guru tak ada, aku pun banyak kerja, tak baca langsung, yang ni tak bagus ya. Cuma terjemahan Al-Quran, saya macam selalu sebut, kita memang kena hati-hati. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Kita bukan Bible. Ada banyak version, James, King James, version-version yang letak. Kita Quran. Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab. Satu versi saja, tak ada 2-3 versi. Terjemahan bahasa yang dipilih oleh penterjemah. Kadang-kadang dia buat dalam kurungan. Itu apa yang dia tafsirkan. Tak semestinya. Saya selalu buat contoh yang ekstrim lah. Kan? Watlu alaihim naba abna Adam. Bacakanlah kepada mereka kisah 2 orang anak Adam. Quran tak sebut nama dia apa. Dia buat dalam kurungan Qabil dan Habil. Orang yang tak faham, dia kata Quran kata Qabil. Quran never said Qabil dengan Habil, never mention nama Qabil dan Habil. Quran kata 2 orang anak Adam. Yang kata nama Qabil dan Habil Israeliat, dan penterjemah tu bubuh di situ. Imratun Aziz, isteri Al-Aziz di Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Quran tak bagi tahu nama dia apa. Ada penterjemah tulis Zulaikha. Zulaikha tidak didapati, tidak di dalam Al-Quran, tidak dalam hadis Nabi. Ada riwayat Zaid bin Aslam yang mungkin dia ambil daripada Yahudi. Dia kata ada seorang wanita nama Zulaikha, yang Yusuf itu, yang Nabi Yusuf. Tapi ini tidak berasal daripada Nabi SAW. Riwayat Israeliat. Lalu orang sangka Quran kata nama Zulaikha. Quran tak pernah kata. Penterjemah kata. Kadang-kadang dia andaikan, dia buat dalam kurungan, dia andaikan, kan? Pertama ada kurungan, misalnya Yahudi dan Nasara, dia buat kurungan. Itu dia andaikan, mungkin Quran maksud lebih luas. Quran maksud lebih luas. Sebab itu terjemahan tidak sama dengan Al-Quran. Sebab itu baca tafsir, biar ada guru tafsir yang mana kita baca tafsir dengan dia. Tapi kalau guru tafsir pun kita tak pergi, ni pun kita tak pergi, lepas tu duduk seorang-seorang, lepas tu duduk habang kata Tuhan berasal daripada geseran. Kalau apakah harus dilakukan pasangan yang sudah bertahun-tahun tidur berasingan kerana tiada lagi sakinah, mawaddah, rahmah dan tidak menjalankan hukum Allah seperti di atas? Kalau nak tidur berasing tak payahlah. Tu saya kata khuluk atau meminta farak, pecah. Kadang-kadang orang tak mau nak sebut, saya sebut. Tak boleh hidup, kita tak boleh pi dah. Suami duduk tampang kita siang malam pagi petang, nak tunggu buat apa? Tak apa, dia kata telinga sebelah lagi dengar lagi. Tak buat apa. Kita pergi ke harap tak adalah jabatan agama macam tu, pergi, ustaz macam mana saya? Sabar itu separuh daripada iman. Kata bukan separuh iman, separuh mati lah ni. Saya pertahankan hak wanita dalam hal ini daripada saya tak tahu orang mai duk mengadu masalah suami saya tak balik. Sebab tu Nabi SAW lah ni tegas. Tapi kita buat mahkamah kadang-kadang nak penat lah, macam-macam lah kata, marah pula. Kalau nak petui, nak angkat martabat mahkamah, selesaikan kes talak betul-betul tak habis ni. Buat yang tu dulu.
Wanita talak sampai 3-4 tahun tak boleh habis-habis lagi, suami dah kahwin 6 kali dah, dia duk tak habis ke mahkamah lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Penjelasan yang sangat-sangat luar biasa, yang mana disampaikan langsung oleh guru kita tercinta, yaitu Dr. Mazah, yang mana kita ketahui beliau adalah pengikut manhaj salaf. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan saya doakan kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini, semoga segala hajat kalian semua Allah kabulkan, semoga keinginan kalian semua semoga Allah berikan dengan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kembali videonya dari sekarang. Majukan kes ini dulu. Nabi SAW mudahkan urusan ini. Akhirnya ramai wanita peras dengan agama. Dirasakan bahawasanya agama tidak memberikan layanan yang adil kepada mereka. Sebab itu ruang syarak bagi suami, memang kuasa talak ada di tangan dia, tetapi isteri tetap ada berbagai. Cumanya orang yang mengendalikan mahkamah syariah itu sendiri mestilah adil dalam hal ini. Hakim tu kena faqih. Tak boleh suami tak main, tak apa kita tangguh umpamanya. Kemudian tak ada syarat, isteri yang dia bila nak datang dah suami tak ada ni, kos nak kena tanggung, nak tinggal anak-anak bukan senang, nak datang mahkamah tu kadang-kadang nak ambil lawyer pula. Banyak benda-benda keadilan ini. Itu dulu kalau nak angkat mahkamah syariah. Kalau orang kata, nanti kata menentang pula. Tempat lain bentang, tempat lain kau pergi bentang. Ibn Taymiyah tadi zikir, dia melihat bahawasanya zikir Allah dia tidak bersetuju dengannya kerana dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tapi ada pun orang menyebut ya Allah, ya Allah, ya Rab, itu semua ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya Allah, tapi Allah dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW. Tadi ada soalan dia apa? Boleh tak kita minta orang lain tolong doa untuk kita? Boleh. Banyak sahabat Nabi SAW, sahabat datang, ya Rasulullah ud'uni, ya Rasulullah doakan untuk kan. Kita suruh orang yang saleh doa pada kita. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat jumpa Uwaisul Qarni supaya dia doa istighfar, minta ampun pada mereka. Dia nak jumpa. Sebab itu bila kita jumpa orang saleh, kita minta supaya dia doa untuk kita. Tapi saleh lah. Sebab itu kita bawa anak kita pergi ke orang saleh. Saleh maksudnya orang baik, bukan orang pandai ceramah. Pandai ceramah belum tentu saleh. Mari ke saya, mungkin saya pandai ceramah tapi belum tentu saleh. Oh, pergi kepada orang saleh. Dia kata, ni ustaz bawa anak sikit doa. InsyaAllah saya doa. Sebab habis rokok saya sekejap. Jangan bagilah. Apa pandangan doktor tentang wanita mensyaratkan menjadi jemaah parti tertentu sebagai syarat menjadi calon suami? Calon suami kan selalu bilang raya ni. Sehingga sekiranya lelaki tersebut memenuhi tuntutan tersebut, apakah prinsip? Tengoklah. Cuma tak ada wanita lain kah? Kalau sekiranya dia minta untuk kita jadi ahli parti ni, kalau kita sekadar isi kerana kita nak dakwah kat dia, mungkin. Tapi ini syarat yang tak logik dan ada unsur fanatik, dan ini tak betul. Kita takatul, kita pecah-pecahkan orang Islam melalui setiap orang dengan kumpulannya. Organisasi boleh, tapi organisasi bukan akidah. Bila manusia jadikan organisasi akidah keluar daripada kumpulan saya, keluar daripada Islam,
ini sudah bahaya. Ini sama dengan Khawarij. Apa hukum suami tidak mahu solat dari nikah hingga anak-anak sudah besar, tidak memberikan nafkah zahir dan menyakiti hati isteri dan anak-anak? Weh, ini kesakannya. Saya cerita pengalaman saya. Saya pernah cerita dah sini, tapi saya cerita lagi lah bagi yang pernah baru datang. Saya pernah ikut Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin dalam kuliah-kuliah dia, dan kemudian satu hari lepas dia kuliah, dia bangun dia jalan. Saya ada sekali ada wanita datang kemudian tanya soalan yang macam ni. Dia kata, suamiku tak solat, apa pandangan kau? Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin ialah alim besar di Saudi, rahimahullah, dan meninggal. Dia adalah satu orang yang terkenal, orang anggap sebagai jaguh ilmuwan Hambali pada zaman ini. Dah meninggal. Dalam mazhab Hambali ni, orang meninggalkan solat keluar agama. Saya masih ingat lagi dia kata, jawab soalan dia, kata, ilhaqi bi baiti abiki fa innahu kafir. Baliklah ke rumah bapakmu, sesungguhnya suamimu itu seorang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi soal jawab ini, Dr. Maza membincangkan beberapa persoalan penting yang sering menjadi perbincangan dalam kalangan umat Islam. Antaranya ialah, adakah kita boleh membaca terjemahan Al-Quran tanpa guru? Menurut beliau, membaca terjemahan Al-Quran adalah dibenarkan dan jauh lebih baik daripada langsung tidak membaca. Namun, kita perlu memahami bahawa terjemahan bukanlah Al-Quran itu sendiri. Setiap terjemahan adalah hasil pemahaman dan pilihan perkataan oleh penterjemah. Oleh sebab itu, ada kalanya penterjemah memasukkan penjelasan atau tafsiran dalam kurungan yang merupakan lafaz asal Al-Quran. Dr. Maza memberikan contoh kisah dua anak Nabi Adam. Al-Quran tidak pernah menyebut nama Qabil dan Habil, tetapi sesetengah terjemahan memasukkan nama tersebut berdasarkan riwayat Israiliyat. Begitu juga kisah istri Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf. Ramai mengenalinya sebagai Zulaikha, sedangkan nama itu tidak disebut dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Sebab itulah, membaca tafsir bersama guru sangat digalakkan supaya kita memahami maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran. Tetapi, jika seseorang tidak mempunyai peluang menghadiri kelas tafsir, jangan jadikan alasan itu untuk terus meninggalkan Al-Quran. Bacalah terjemahan dengan penuh adab, kemudian teruskan belajar apabila ada kesempatan. Selain itu, Dr. Maza turut menyentuh isu rumah tangga. Beliau menegaskan bahawa Islam tidak memaksa seseorang terus hidup dalam penderitaan apabila segala usaha memperbaiki hubungan sudah gagal. Islam menyediakan jalan seperti khulu' dan fasakh bagi melindungi hak suami dan istri, khususnya apabila berlaku kezaliman, pengabaian nafkah, atau pasangan meninggalkan kewajiban agama seperti solat. Beliau juga mengingatkan bahawa meninggalkan solat merupakan dosa yang sangat besar. Seorang suami bukan sahaja perlu memberi nafkah, malah wajib memimpin keluarga dengan menjaga hubungan bersama Allah. Rumah tangga yang dibina atas dasar agama akan lebih mudah tercapai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam masa yang sama, Dr. Maza
menasihatkan supaya umat Islam tidak terlalu fanatik terhadap mana-mana organisasi atau parti sehingga menjadikannya ukuran iman seseorang. Kesatuan umat lebih utama daripada fanatisme terhadap kumpulan tertentu. Kesimpulannya, kita digalakkan membaca Al-Quran beserta terjemahan. Tetapi hendaklah senantiasa berusaha menambah ilmu melalui tafsir dan bimbingan guru yang berkelayakan. Dalam urusan rumah tangga pula, Islam adalah agama yang adil, memberi ruang kepada penyelesaian yang terbaik tanpa menzalimi mana-mana pihak. Yang paling penting ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman yang sahih. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan, serta subscribe untuk lebih banyak kupasan ilmu yang bermanfaat daripada tokoh-tokoh ilmuwan. Tinggalkan juga pandangan Anda di ruangan komen. Semoga Allah memberikan kita semua kefahaman agama yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.